Assalamualaikum. Sekarang saya berada di Pasar Lokal Kangan Street Art. Jom ikut saya explore tempat ni. Puan rasa puas hati tak dengan sambutan hari ni? Alhamdulillah, saya rasa sangat berpuas hati sebab kat sini sambutan dia sangat menarik lah orang cakap. Memang baik lah, saya puas hati sangat. Bagi pendapat akak, kalau event ni diadakan lagi, akak nak datang tak? Oh, saya akan datang, saya rasa. Sebab rasa event ni nampak menarik and dia selesa. Dia macam santai je tapi dia punya suasana, dia punya gerai-gerai semua nampak macam menarik. Akak ni, perniagaan Kak Ros yang hebat ni, berjalan lancar ke? Ada bersabaran atau masalah? Oh, Alhamdulillah, setakat ini perniagaan yang kita buka dekat sini berjalan dengan lancar. Sebabnya crowd sangat ramai, pengunjung memang ramai setiap hari. So kita buka setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jadi waktu minggu yang terakhir pada setiap bulan ni adalah minggu orang yang membeli belah. Jadi waktu tu orang akan keluar untuk membeli belah dan mencari makanan-makanan yang sedap, viral dan makanan-makanan yang boleh dimakan terus. So seperti kek tiramisu, panna cotta, puding banana dan juga banyak lagi lah, ada banyak makanan kat sini. Ya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan kami. Sama-sama. Kak Ros. Wow, best rupanya pasar lokal ni. Terima kasih kerana menonton video kami. Nantikan lagi video kami yang akan datang. Bye-bye.